junior. Junior ni kalau bawah 18 tahun. So ada ibu bapa yang buka akaun junior untuk anak. Anak ada 3 orang, so masukkan buat auto debit setiap orang RM50. Sebab junior ni dia special sikit. Kita boleh buat auto debit serendah RM50 untuk seorang sebulan. Dan kalau nak buat simpanan macam biasa ataupun tak top up macam biasa dia 100. Tapi kalau tuan set sebagai auto debit, setiap anak tu boleh buat serendah RM50 saja. So kalau ada anak 3 orang baru 1,5. Okey? Instead of tuan-puan simpan 100, maybe 300 tak mampu. So tuan-puan bahagi saja RM50 seorang 1,5. Sekurang-kurangnya bila dia sampai matlamat tuan-puan, dia dah nak masuk EU nanti, dia dah ada simpanan sendiri. Tuan-puan boleh keluarkan masa tu dan simpan. Itu adalah masa terbaik tuan-puan nak jual. Okey, bila dah sampai matlamat, tuan-puan boleh jual masa itu. Yang kedua, tuan-puan ada peluang nak tukar kepada aset yang lebih baik. Macam ada orang nak